salam sejahtera. Selamat kembali ke Pakat Darah anda. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Salah satu soalan yang paling kerap saya dengar di klinik dan juga di media sosial ialah, Doktor, bolehkah makanan, suplemen atau vitamin menaikkan bacaan darah saya? Mungkin anda pernah dengar nasihat seperti banyakkan makan bayam, ambil zat besi, atau cuba suplemen ini katanya boleh naikkan darah. Hari ini, mari kita lihat apa maksud semua ini dan adakah ini semua benar? Sama ada makanan dan suplemen membantu atau tidak. Memang ada kebenarannya. Makanan dan suplemen boleh membantu tetapi hanya dalam keadaan tertentu. Ia bukan penyelesaian umum untuk semua masalah bacaan darah. Bacaan darah boleh berubah atas banyak faktor dan pemakanan hanyalah salah satu daripadanya. Kita mulakan dengan situasi di mana ia benar-benar berkesan. Jika seseorang mengalami kekurangan nutrien yang telah dibuktikan melalui ujian darah, suplemen boleh membetulkan masalah tersebut dan membantu bacaan darah pulih. Contoh yang paling biasa ialah kekurangan zat besi yang menyebabkan hemoglobin rendah, kekurangan vitamin B12 dan kekurangan folik asid. Dalam keadaan ini, menggantikan nutrien yang kurang membolehkan sumsum tulang kembali menghasilkan sel darah merah yang sihat. Namun, ada 3 perkara penting yang sering disalahfaham. Perkara pertama, kekurangan nutrien ini mesti disahkan terlebih dahulu dengan ujian makmal. Hemoglobin rendah tidak semestinya bermaksud kekurangan zat besi. Anemia boleh berlaku disebabkan oleh keradangan kronik, penyakit buah pinggang, kehilangan darah dan masalah sumsum tulang. Mengambil zat besi sedangkan zat besi bukan puncanya tidak akan membetulkan bacaan darah, malah boleh memudaratkan. Sebab itulah ujian darah sangat penting sebelum mengambil suplemen. Perkara kedua, makanan sahaja selalunya tidak mencukupi. Ramai pesakit berkata, Doktor, saya makan dengan baik dan seimbang, tetapi kenapa darah saya masih rendah? Jawapannya ialah makanan membantu mengekalkan bacaan darah tetapi jarang dapat memulihkan bacaan darah yang sudah tidak normal. Penyerapan nutrien boleh terganggu oleh kehilangan darah yang berterusan, masalah usus, penyakit kronik dan juga faktor usia. Sebab itu bagi kekurangan nutrien yang besar, rawatan selalunya memerlukan suplemen dos yang tinggi, bukan sekadar perubahan diet. Perkara ketiga, pemulihan paras darah perlu mengambil masa. Salah satu salah faham paling biasa ialah tentang berapa cepatnya pengambilan nutrien boleh memulihkan darah. Suplemen tidak berfungsi dengan serta-merta. Walaupun dalam kes kekurangan nutrien yang sebenar, gejala mungkin bertambah baik dahulu sebelum bacaan darah pulih. Bacaan darah akan mengambil beberapa minggu untuk meningkat dan pemulihan penuh mungkin perlu mengambil beberapa bulan. Ini adalah proses normal badan, bukan tanda bahawa rawatan gagal. Timbul juga persoalan mengapa makanan dan suplemen tidak membantu. Ini penting untuk difahami. Bagi individu yang tidak mengalami kekurangan nutrien, pengambilan vitamin atau suplemen tambahan tidak akan menaikkan bacaan darah. Ia tidak akan menaikkan hemoglobin melebihi paras normal, meningkatkan sel darah putih atau meningkatkan platelet. Tiada bukti kukuh bahawa suplemen naikkan darah boleh membuat sumsum tulang yang memang sihat berfungsi dengan lebih baik. Jika bacaan darah anda normal, suplemen tidak akan menjadikannya lebih normal. Bagaimana pula dengan sel darah putih atau platelet yang rendah? Di sinilah salah faham boleh menjadi berbahaya. Sel darah putih rendah atau platelet rendah jarang disebabkan oleh pemakanan. Punca yang lebih biasa termasuk jangkitan, kesan ubat, penyakit autoimun dan masalah sumsum tulang. Mencuba suplemen terlalu awal tanpa nasihat doktor boleh melengahkan diagnosis yang sebenar. Jika sel darah putih atau platelet rendah, langkah yang betul ialah penilaian perubatan, bukan mencuba suplemen secara rawak. Suplemen yang kita ambil itu tidak semuanya tidak mempunyai risiko. Semula jadi tidak bermaksud selamat. Pengambilan suplemen yang tidak perlu boleh menyebabkan
Lebihan zat besi yang merosakkan organ, kekurangan vitamin B12 yang terlindung akibat pengambilan folat dan interaksi dengan ubat-ubatan lain. Mengambil suplemen sekadar mencuba bukanlah bebas risiko. Adalah penting untuk kita memastikan yang maklumat tentang pengambilan suplemen ini dirujuk dari sumber yang sahih. Maklumat yang boleh dipercayai dan mesra pesakit boleh didapati daripada laman web NHS mengenai anemia dan kekurangan vitamin. Mayu berhati-hatilah dengan dakwaan di media sosial, laman web pemasaran suplemen dan testimoni tanpa penjelasan perubatan. Jika sesuatu maklumat menjanjikan kesan yang cepat, terjamin atau luar biasa, itu biasanya adalah tanda amaran atau red flag. Soalan yang lebih penting bukanlah apa suplemen yang patut saya ambil, tetapi mengapa bacaan darah saya tidak normal. Apabila puncanya sudah dikenal pasti, rawatan akan menjadi lebih fokus dan lebih berkesan. Ikuti pakat darah anda untuk maklumat yang jelas, jujur dan boleh dipercayai tentang kesihatan darah. Jika video ini bermanfaat, sila like, kongsikan dan ikuti pakat darah anda untuk lebih banyak penerangan ringkas dan jelas tentang kesihatan darah.